Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari TVPSS SK Bandar Maharani akan melawat SMK Tun Perak yang mengadakan pameran Angkatan Tentera Malaysia sempena Sekolah Angkat Madani. Mari! Assalamualaikum Encik. Kami dari TVPSS Sekolah Kebangsaan Bandar Maharani. Apa khabar Encik? Boleh tak Encik tunjuk cara buat satu jenis ikatan ni? Okey, saya akan tunjuk satu ikatan itu senot. Ikatan ini digunakan untuk memindahkan anggota daripada kapal ke kapal ataupun bangunan ke bangunan. Okey, cara ikatan dia macam ni. Ni ke depan, ni ke belakang, masuk tengah, tarik ujung. Ini nama dia ikatan senot. Terima kasih Encik. Coffee's brewing, smile on my face, dancing in this quiet place. Feel the warmth, feel it rise. Today's a gift. What a surprise. Salah adik-adik. Boleh tak terangkan satu persatu kapal tentera ni? Okey, yang ni kita bawa daripada Markas Tentera Laut bahagian Super Malaysia. Jadi kita ada bawa daripada NSM design. Ni dia memang produk untuk Navy lah. So yang ni adalah Petrol Vessel 173 ni adalah jadi Perak. Dan yang ni UAS ni dia ada dekat Semangga lah. So dekat Semangga je lah kita ada. So yang ni kita ada replika submarine. So untuk pengetahuan semua kita ada dua lah submarine dua dekat KK. Dan kita bawa yang ni lah. Yang ni ada latest LCS dan ni Cobra Helikopter Operationality AW139. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Encik. Kami dari Sekolah Kebangsaan Bandar Maharani. Apa khabar Encik? Okey, sihat, alhamdulillah. Adik semua okey pagi ni? Seronok tak jadi askar? Menyeronokkan dan sangat menyumbangkan satu inspirasi yang baru. So itu adalah cabaran. Dalam apa-apa peluang kerjaya ada cabaran yang tertentu dan juga ia miliki. Macam tentera ada tentera punya cabaran sendiri. Tapi siapa yang masuk dia akan tahu apa cabaran tu. So sangat menyeronokkan, sangat exciting. So come join us. Tentera Darat Malaysia. Boleh ceritakan sikit pengalaman tak? Pengalaman dari segi Macam pengorbanan ke? sebenarnya apabila kita masuk dalam tentera ni, kita berada dalam uniform tentera, pakai digital ni, kita sebenarnya dah berkorban secara tidak langsung. Maksud saya berkorban ni, adik-adik akan berkorban masa dengan keluarga, berkorban masa untuk pertahankan negara, berkorban juga untuk kedaulatan negara, bangsa dan juga agama. So itu adalah pengorbanan yang tak nampak. Tapi pengorbanan yang adik paling besar adalah mempertahankan negara daripada segala ancaman. Yang tu semua bentuk adik akan dapat apabila adik pakai uniform. Terbuka. Terima kasih Encik. Assalamualaikum Bang. Cuba cerita sikit pengalaman Abang menjadi askar. Okey, firstly saya perkenalkan diri saya. Saya 1168-321, Pegawai Waran 2 Muhammad Zawawi bin Muhammad Zuki daripada Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Diraja. Okey, pengalaman saya dalam tentera lah. Saya pernah berkhidmat di misi luar negara dekat Lubnan. Macam mana sekarang orang berperang kat sana, kami menjaga keamanan kat sana lah. Jadi itu adalah satu pengalaman yang tak dapat seseorang tu lupakan. Sebab apa? Sebab dekat sana kita
bukan sahaja daripada tentera Malaysia sahaja. Dia gabung daripada 19 buah negara, 19 buah negara, ada Perancis, New Zealand, Fiji, semua ada. So kita buat satu misi yang mana misi pengaman menyelamatkan civilian, orang kawasan setempat tu. Macam mana adik-adik tengok dekat sana kan, dekat TV apa semua, media sosial, yang dia orang minta bantuan, so kita bagi bantuan, simik apa semua. Jadi dekat sana kami laksanakan benda tu. Jadi kita tahu culture dia orang macam mana. So itulah pengalaman yang paling tak dapat kami lupakan lah. Kalau sebagai tentera ni, kalau dapat pergi misi, itulah pengalaman. Yang keduanya, abang berkhidmat macam abang ada infanteri. Okey, macam saya adalah infanteri, yang mana saya bertugas bukan sahaja di dalam kawasan ni. Jadi kami diatur gerakkan ke sempadan-sempadan, iaitu Malaysia, Thailand, Malaysia, Filipina, sempadan. Jadi kami duduk kat pulau. Okey, dekat pulau-pulau, adik-adik masa sekarang ni, adik-adik dekat sini ada dekat pulau. Kami berkhidmat dekat pulau. Jadi kami memberi perlindungan sekiranya ada ancaman daripada luar, kami akan jaga daripada pulau-pulau. Okey. Boleh bagi sikit macam kata-kata semangat untuk budak-budak murid ni menjadi askar kepada murid-murid luar sana. Okey. Kata semangat macam saya lebih kepada memberi nasihat lah. Nasihat supaya adik-adik belajar betul-betul, belajar tahu akan sejarah tanah air kita, yang mana tanah air kita ni dia naik, dia meningkat, dia maju dengan pelbagai cara. Macam kita lebih kepada keamanan. So jagalah kita punya tanah air, hormati kita punya, jaga nama baik negara kita. Okey. Jadi fahamkan sejarah-sejarah, macam mana kita boleh naik, macam mana kita boleh meningkat, Malaysia boleh maju, kan? Berdasarkan sejarah. Sejarah tu mengubah kita daripada satu zaman ke satu zaman seperti sekarang. Jadi belajarlah rajin-rajin. Target apa yang adik-adik boleh target, yang mampu target, nampak, belajar, cari satu platform ataupun satu adik-adik punya target. Apa yang adik-adik nak jadi nanti, besar nanti, biar benda tu tercapai. Okey.
kamu je aku nak bagi sumbangan pada sekolah rendah. Bukan cikgu minta 1,000, 10,000, 10 ringgit pun cikgu terima. Itu pun kalau cikgu ada lagi lah. Kan? Kalau cikgu tak ada cikgu lain. Kan? Yang penting niat tu menyumbang bukan untuk cikgu tapi untuk Seronok tak kawan-kawan? Kalau nak lagi, sila tekan butang subscribe, like dan komen dan cadangkan. Seronok tak kawan-kawan? Kalau nak tengok video lagi, anda boleh tekan subscribe dan loceng. Jangan lupa like, share dan komen. Hantar kepada kawan. Seronok tak kawan-kawan? Kalau seronok, sila tekan butang subscribe, like dan komen cadangan untuk video seterusnya. Bye-bye kawan.